Ramai orang ingat sukan F1 ni hanya untuk golongan yang kaya. Tapi betul ke? Nak sampai ke peringkat F1, driver kena lalu karting, Formula 4, Formula Regional, F3, F2 dan total cost boleh jadi sampai puluhan juta ringgit. Jadi, bila aku tengok F1 pada tahun 2026, kita nampak ada satu pattern yang ketara, iaitu daripada 22 driver, kalau kita tengok daripada background mereka, sama ada wealthy ke, ada business ke, ataupun golongan profesional motorsport, dianggarkan 13 orang daripada 22 driver tu memang ada orang kata background yang privilege, sama ada parent mereka kaya ataupun parent mereka ada business capital ataupun mereka ada networking dari segi motorsport sebelum tu. Lando Norris memang dia daripada wealthy business family. Lance Stroll tak payah duk sembang. Dia sendiri beli Aston Martin F1 tu. Max Verstappen pula, ayah dia merupakan race driver sebelum tu. So ada network. Carlos Sainz, dia adalah World Rally Champion. Oscar Piastri pula, keluarga dia memang ada duit yang banyak untuk invest kat dia. So, dekat situ kita berkata lah, dari segi teori, kita boleh sahkan bahawa F1 ni memang untuk golongan kaya. Tapi betul ke? Itu masalah yang timbul, iaitu contoh juara dunia F1 paling banyak iaitu Lewis Hamilton. Dia bukannya anak billionaire ataupun anak yang ada privilege. Michael Schumacher pun 7 kali juara dunia pun keluarga dia bukannya golongan yang banyak duit. Esteban Ocon pun dengan Liam Lawson pun family dia jual rumah semata-mata nak nampak dia jadi Formula 1 driver. Jadi golongan macam ni pula, macam mana orang yang tak kaya boleh lawan dengan orang yang banyak duit? Bukan setakat berjaya dalam F1, malah dapat jadi antara the best driver dalam F1.